Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, bersamaan dengan 17 April 2025, telah berlangsungnya perjumpaan ibu bapa dan penjaga bersama barisan pentadbir dan mentor sukses di SMK Puncak Alam. Sekarang saya bersama dengan Puan Nur Naimah, iaitu penyelaras murid sukses dan juga guru kaunselor sepuncak. Apakah maksud sukses dan bagaimana seseorang murid itu terpilih menjadi murid sukses? Sukses adalah strategi untuk kecemerlangan seluruh Selangor. Okey, so pelajar yang nak masuk sukses ni, pemilihan dia adalah kita buat berdasarkan kepada ujian akhir sesi akademik tingkatan 4. So pelajar ni kita akan ambil berdasarkan kepada akademik diorang yang mana kedudukan dia dalam tingkatan nombor 1 sehingga nombor 35. Okey, itu adalah di awal tahun lah. Tapi kita akan buat penambahan ahli sukses selepas ujian pertengahan sesi akademik untuk tahun semasa pula. Baik, dengan ini pasti ramai murid yang memahami tentang program ini. Terima kasih. Sukses bukan sekadar program, tapi satu perjalanan menuju kejayaan. Sekarang kita bersama dengan Ketua Murid Sukses. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Zafran Hakimi dari kelas 5 Akhliyah. Baik, apakah persiapan yang anda laksanakan untuk menghadapi SPM yang bakal menjelang tidak lama lagi? First of all, kena buat subjek-subjek yang susah dahulu. Dan kita buat subjek yang senang. And untuk subjek yang susah ni, kita akan study yang lagi kena extend dah, macam 2 atau 3 jam ke. Lepas tu, lepas buat timetable tu, buatlah discussion dengan member-member untuk study. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Baiklah Puan Mazlita, apakah harapan Puan dan nasihat Puan kepada anak Puan yang bakal menduduki SPM pada tahun ini? Harapan saya nak anak saya berjaya di dalam SPM pada masa akan datang ni, dan dia belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan straight A dalam semua subjek, dan sekaligus akan dapat masuk universiti lah, mana-mana universiti. Baik, terima kasih atas perkongsian tadi. Baik Bonda, apakah harapan Bonda terhadap anak-anak murid sukses sepuncak? Bagi tahun ini sudah tentulah kesemuanya akan mendapat straight A seperti yang dijangka, dan Bonda berharap murid-murid sukses ini mengikuti program sepenuhnya, dan dia tahu, dia sedar diri tugas dan tanggungjawab dia, dan dia berusaha untuk mendapatkan target yang Bonda dah letak pada mereka lah. Ya? Baik, terima kasih Bonda. Selesai sudah episod kita pada kali ini. Segala salah silap mohon dimaafkan. Itu sahaja daripada saya, Wartawan Ayu. Stay sharp, stay Puncak.